duk pakai untuk Brazil ya. Korang jangan tak salah korang. Kita je yang tak tahu bahasa diorang. Tapi diorang cakap bukan-bukan korang. Lepas tu korang pula pergi dancing ke atas lagu-lagu ni. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, korang ingat tak hari tu aku ada tunjuk kat korang beberapa lagu yang tak elok. Dan salah satunya adalah lagu Brazil. Lepas tu guys, hari ni sumpah aku jumpa ada lagi teruk daripada yang tu. Ini sumpah directly ya. Kita je yang tak tahu. Lirik tu kan dalam bahasa Brazil. Kita je yang tak tahu bahasa diorang. Tapi diorang cakap bukan-bukan korang. Lepas tu korang pula pergi dancing ke atas lagu-lagu ni. Lagu dance Brazil lah, apalah. Sumpah. Okay, sebelum semua orang tak tahu, aku bagi tahu dulu lagu Brazil tu. Lepas tu kita nak tengok ada satu lagi lagu yang viral. Tapi aku rasa lagu ni elok je lah. Yang orang duk cakap, dua biskut telur. Benda tu sangat-sangat viral ya. Dan lagu-lagu Brazil, aku rasa sekarang memang tengah trend. Before ni kau macam Velocity lah. Plus sekarang trend dance Brazil. Okay, so jom kita tengok dulu lagu Dua Biskut Telur dulu. Apa maksud dua biskut telur lah, apa benda lah. Dan baru kita tengok yang Brazil, lagu Brazil yang ramai we dance. Sorry lah, kau ada asal lah kat sini sakit. Jom kita tengok lagu Dua Biskut Telur dulu Apa yang dua biskut telur ni? Aku tak faham. Okay, jom. Orang dua biskut telur tau ni. Wen, dua biskut genut. Dia sebenarnya bukan dua biskut telur lah korang. Dia cakap dua biskut genuk. Dia biskut genuk. Ini lagu sebenar. Dua biskut telur. Lirik English. Kejap, aku search lirik English. You are good enough. Okay, ni. You are good enough. I don't know what the world tells you. Okay, you are good enough. Dia just cakap dua biskut telur tu maksud dia you are good enough ni. Selalu dengarkan dua biskut telur. Aku baru-baru ni je dengar. Lepas ada orang minta aku buat video pasal dua biskut telur, barulah aku dengar lagu Dua Biskut Telur ni. Okay. Tapi ni maksud dia. Okay. Dubis adalah awak adalah. Good tu baik. Genok cukup. Awak adalah cukup baik. Macam tu. Lagu ni berasal daripada Jerman. Dia bukan lagu Brazil tapi dia lebih kurang macam tu lah kan. Boleh dia gabungkan jadi Dua Biskut Genok. Gitu. Tak ada apa pun dua biskut telur. Soalnya ya Allah, takut. Apa ni? Dua biskut genuk. Oh, ini bawa HD. Ni. Ini lagu dia. Suara dia pun memang dah sedap weh. Orang-orang sana memang sedap weh suara dia. Tak perlu autotune. Itulah orang duk cakap dua biskut telur. Apa ini budak? Main saja kau. Apa mana? Macam apa benda lah. Dua biskut telur. Sekejap, dua biskut telur. Sekejap, bagi aku search. Dua biskut telur. So tak ada apa pun weh. So trend ni tak ada apa-apa. Okey sahaja ya. Dia just cakap dua biskut telur ni. Ramai yang tanya saya, bang, lagu Dua Biskut Telur boleh nyanyi ke bang? Biskut telur? Lagu apa pula tu? Rupanya lagu yang ni. Biskut telur.
Ada pernah lalu tak dekat korang punya FYP? 2 biskut telur lah, apalah kan. Jadi saya pun search lah maksud lagu tu. Dan jawapannya, lagu tu okey je. Lagu tu tak ada maksud-maksud yang pelik. Tak ada unsur-unsur maksiat ke, unsur-unsur yang tak elok ke, tak ada. Lagu tu lagu yang positif, bukan lagu yang tak elok lah. Dia macam motivasi untuk diri sendiri. Betul. Lirik yang orang kata 2 biskut telur tu yang ni. Dan maksud dia ialah awak cukup baik, you are good enough. Jadi jangan risau, lagu ni approve, okey? Saya hanyalah seorang lagi pendosa. Okay, lepas tu kita nak dengar ni apa yang aku terkejut lagu Beautiful. Padahal aku suka lagu ni. Korang tahu lagu ni? Ramai pula tu guna lagu ni kan. Okay, aku nak tahu apa maksud dia. Tengah trendkan lagu ni dengan video teh ais, teh ais dan selain daripada makanan minuman, ramai juga sebenarnya yang mengikuti trend tersebut. Rasanya dari dulu dah ramai yang tahu lagu ni terang-terang maksudnya tak elok. Dan kalau korang Apa tak weh? buat research, Aku tak sekadar terjemahkan liriknya pun dah boleh tahu. Kerana dekat liriknya jelas-jelas menyebutkan perkara maksiat, perkara yang haram. Antara Contohnya? liriknya, the way that Gucci look on you amazing, but nothing can compare to when you are. Then this is why we've got to touch. Sometimes words are not enough. Di ibarat aku sayang kau, tapi disebabkan kata-kata tak cukup, so marilah bersentuhan. Dan ada lagi lirik lain yang maksudnya na'udzubillah. Dia simple je korang, semua di hujung jari. Tinggal kita je untuk tabayun. Kadang bukan sebab kita tak tahu, kita boleh je ambil tahu, tapi diri sendiri yang malas, yang terlalu rasa mencegah lagu bermaksud itu tidak penting, sehingga melontarkan kata-kata yang boleh mendapat dosa free asbab tidak menerima teguran. Apa-apa pun, share kepada orang ramai supaya ramai lagi yang tahu. Cegah yang haram, amalkan kebaikan. Okay, ada satu lagu tak tahulah, menjijikkan lah kan. Ini kalau ada pelik-pelik aku akan mute lah. Ni orang Melayu orang Melayu ni. Apa benda? Aku besar like KLCC. Serius aku tak faham. Tu orang duk edit-edit tukar-tukar lirik ni. Apa benda lah. Bagi aku cari jap. Pelik-pelik. Aku keluar kat FYP aku macam, apa benda ni weh? Tu saja je kan. Lepas tu guys, nak jadi ceritanya, ada satu lagu Brazil. Okay, lagu Brazil ni orang sukalah buat dance. Sampai ke budak-budak kecil pun kat sekolah tengok ni. Tapi ni bukan Melayu lah. Ni aku tak tahu kat ni, kat Brazil kot. Aku main. Ni Brazil dance. Nama dia apa nama lagu dia? Ela que leitada. Kejap lagi aku search. Lama kau. Ni Ni duk pakai untuk Brazil ya. Korang jangan tak salah korang. Ni Why is every Brazilian funk song like La Ta Ta Ta? Translation for that video will get taken down. Like, it is more inappropriate than any song I've heard in like the past year. Like, it's actually insane. And that's when like Dubas Got Goon came out. I was so excited because like it actually had a positive message. You translate that song, you're like, what am I listening to? Why am I dancing to this? Like, why is every Brazilian funk song disgusting? faham tak? When you don't know the meaning of the lyric. Okay, tak. Aku dah cakap dah, lagu-lagu Brazil sumpah scary weh. Susah lah. Kejap, bagi aku search sendiri. Ela que leitada. Lirik English. Ni. Kau baca sendiri? Baca sendiri dia punya lirik ni. That's crazy. All open up. Lepas tu
Today the troops caught you naughty. Okay, later ada masuk she wants milk. Milk! Okay. So today I'm going to bust your put in your little hole. Come and with those throw come. Oh my god. Inilah kau nak menari-nari. Tolonglah stop lah. Jangan dah guna lagu Brazil weh. Lagu diorang sangat eksplisit dia punya lirik tu. So kalau kau nak dengar boleh, tapi korang pergi translate dulu ke English. Tak semua benda akan bagi tahu. Okay, so itulah guys. Yang penting lagu 2 biskut telur tu tak ada apa-apa problem pun. Okay, so aku rasa tu sahaja. Macam biasa, korang rasa jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Jaga diri, stay safe. Bye. Okay, take care. Jangan lupa like. Okay, bye.